Assalamualaikum bang. Saya pada kolej komuniti Adabi bang. Tak apa bang. Boleh tak saya pinjam masa abang 5 minit? Pinjam tak boleh bang. Kalau macam tu saya bayar bang. Berapa bang? Bang tak apa bang. Tak Abang boleh. tak nak beli tak apa. Saya explain kat abang je. Ini assignment saya bang. Untuk final year project kita orang lah. Adabi ada keluar sardin, chicken rendang, kari daging. Yang ini sardin bang. Yang macam ni lah harga dia bang. Ni? Bang, ni harga apa bang? Sorry. Yang ini untuk shift malam, yang ini untuk siang. Ni. Yang ini betul. Harga barang. Bang, Semua sekali 200 bang, termasuk free gift. free gift apa Free pula? gift tu pahala lah bang. Takkan pahala je bang. Abang nak free gift lain, saya boleh belanja abang yang inilah, package untuk. Tapi yang ni malam lah. Mak ayah saya sakit bang, dekat hospital. Sakit. Sakit kan berapa dosa. Itulah kan. Kalau abang tak nak beli pun tak apa bang. Abang boleh buat untuk infak bang. Abang beli untuk orang lain. Dia macam ni bang. Abang beli ni, dia ibarat macam abang sumbangkan markah untuk projek assignment saya lah bang. Tapi muka kau aku macam pernah nampak tahun lepas. Saya anak tunggal, maksud saya anak ke-6 bang. Mungkin sebelum-sebelum ni abang jumpa tu abang-abang saya lah. Dia 100% halal bang. So 100% halal. buatan Malaysia dari 1984. 6 6 Abang kat rumah pun ada lagi ni. Bang, yang ni the limited edition premium masterpiece bang. Tak betul lah, sebiji. Yang kat rumah pun macam ni kat abang beli. Abang beli 2 biji. Sedar tak sedar abang menyumbang pahala dekat saya. Abang menyumbang pada ekonomi negara. Abang menyumbang pada saya lah. Terus terang saya cakap abang kan, saya nak duit abang je sebenarnya. Tu abang kena bantu saya abang sebagai student. Dia macam ni bang. Dia macam ni bang. Okey. Abang beli semua 200 dapat free gift pahala. Saya bagi satu session satu malam lah. Tapi kalau macam 2 malam tu, itu dah seikhlas hati abang. Kalau beli ni memang desperate dah. Okay, boleh bungkus lah. Terima kasih bang. Semoga abang murah rezeki. Semoga abang ngam. Semoga abang ngam lah. Ngam. Hidup abang ngam. Semoga abang ngam je. Tu je saya boleh doakan untuk abang.